Kalau bodoh jangan jadi menteri. Orang Indonesia 300 juta, kenapa pilih orang bodoh menjadi menteri? Walhal Indonesia mata wang pun nombor 5 paling rendah. Mempunyai lahan tanah yang luas. Tetapi kenapa tak usahakan tanam padi? Kenapa tak ada kecukupan beras di negara kamu untuk rakyat kamu makan, kurus kering? Boleh pula kata Malaysia nak belajar dengan Indonesia. Tegakkan di sini adalah kekesalan kami, kekecewaan kami apabila dalam skim kawalan DC subsidi. Setelah BBM di Malaysia mengalami kelangkaan, dampaknya kini mulai terasa ke sektor lain, terutama para petani. Kenaikan harga BBM menyebabkan biaya operasional meningkat. Akibatnya, para petani harus menaikkan harga beras. Setelah langkah BBM di Malaysia, terbitlah masalah beras. Situasi ini membuat masyarakat Malaysia tertekan karena harga kebutuhan pokok ikut melonjak. Sebenarnya, isu bekalan makanan di Malaysia bukan hal yang baru. Di saat dunia baik-baik saja, mereka pun selalu bermasalah. Karena orang Malaysia tidak bisa bertani dan mengharapkan bekalan makanan import dari luar negara. Dalam keadaan normal saja selalu bermasalah, apalagi sekarang ketika situasi global sedang tidak menentu. Ini karma bagi orang Malaysia, karena menghina Menteri Pertanian Indonesia bodoh, tapi faktanya siapa yang sebenarnya bodoh? Hal ini pun seperti biasa dibahas di Parlemen Malaysia, sidang yang menghasilkan keributan tanpa ada solusi. Ya, harga sekarang ni gila lah Sebabkan diesel dan minyak ni naik, sektor pertanian pun terjejas. Contoh, macam harga baja ni lah. Harga bukan kita suka-suka nak naikkan tahu, tapi keadaan yang memaksa. Sorry lah kalau untuk harga baja agak mandi sikit. Oleh sebab itu, faktor semasa seperti kejutan geopolitik. Sekarang ni kita tahu apa yang berlaku di Timur Tengah. Jadi oleh sebab itu, setiap tahun kita belanja 60 ke 70 bilion. Untuk membawa masuk bahan-bahan makanan. Kelapa pun kita import, sayur-sayuran, ikan, daging. Hampir sebahagian besar, ramai di sini bekas menteri-menteri pertanian pun tahu. Masalah sampai hari ini tidak dapat diselesaikan. Krisis. Kita lihat krisis beras. Bekalan pengeluaran beras negara patutnya 70% berbanding dengan 30% import. Yang terkini saya diberitahu hanya sudah sampai 60% saja. There is a shortage of 10%. Pagu boleh minta laluan, Pagu. Kota Melaka. Pagu boleh bagi Kota Melaka laluan sikit tentang beras. Ya, terima kasih Pagu. Apa pandangan Pagu semasa Pagu menjadi Perdana Menteri menandatangangi perjanjian dengan Benas untuk biar Benas monopoli beras tersebut? Adakah sewaktu Pagu jadi Perdana Menteri itu, Pagu tidak laku secara hemat sehingga anak menantu pergi cabut ke luar negara sekarang pun tak boleh balik lagi? Tarik balik. Ya, Pagu. Apa kaitan? Kenapa anak menantu tak boleh balik untuk menghadapi siasatan daripada SPRM? Sampai hari ini tak boleh balik lagi. So dia tarik. Itu sudah luar tajuk. Bangsat punya orang ni. Ya. Apa? Ada betul. Biadab. Perkara yang hujung akhir tu, menantu saya itu ada niat jahat. Ya, tarik balik. Pasal perkara ni yang kita bahas bukan soal itu. Ya, saya minta supaya dia tarik balik kenyataan yang telah pun disebutkan tadi. Kota Melaka, tarik balik. No. Speaker Peraturan Dewan. Di mana Speaker? Sebelum itu, di mana Speaker? Saya guna Peraturan Dewan 36/4. Bahasa kurang sopan dan biadab. Saya minta Yang Berhormat Arau tarik balik perkataan bangsat yang dihalakan terhadap Kota Melaka. Arau mengeluarkan perkataan bangsat terhadap Kota Melaka. Saya minta perkataan itu ditarik balik. Saya tidak menuju kepada sesiapa. Yang Berhormat tadi benarkan perkataan biadab digupakan di Parlimen. Saya dah tengok Yang Berhormat diam. Selesaikan satu-satu Yang Berhormat. Ini kita menyebut secara umum. Saya tak sebut Kota Melaka apa. Saya tak sebut secara umum. Lepas perasaan geramnya saya pada mereka. Yang Berhormat. Dan saya setuju supaya perkara ini diselesaikan. Kota Melaka diminta untuk tarik balik perkataan. Timbalan Speaker. Saya sudah arahkan Kota Melaka untuk tarik balik. Timbalan Speaker. Satu. Tarik balik. Tarik balik. Fokus pada isu. Timbalan Speaker. Puan yang dipertua. Puan yang tua. Jangan ingat jelutong ni. Jelutong bukan dia tahu semua. Jelutong ni dia.
duduk dulu. Saya arahkan Kota Melaka untuk tarik balik tentang menantu apa-apa tentang menantu kerana ini sudah keluar tajuk. Dan yang lain sila duduk dulu, jangan kacau. Timbalan Speaker, bahawa peraturan apa kita tak boleh cakap apa-apa keluar. Timbalan Speaker, bahawa peraturan mana kita tak boleh keluar tajuk. Itu duduklah, duduk. Tak ada apa-apa yang tak betul. Itu memang ruling dah buat. Peraturan mana yang benarkan tanpa berdiri berucap? Timbalan Speaker, kalau nak Sila duduk, kalau tidak saya rehatkan tanpa. Timbalan Speaker, saya ingin tahu atas peraturan yang mana satu meminta saya tarik balik apa yang saya sebut tadi. Saya bantu Yang Hormat. 36.6 dibaca bersama dengan 36.9. Beluran sudah kata 36.6 dan 36.9. 36.6 saya baca Timbalan Speaker. 36.5 sama 36.9. 36.6 kan? 36.6 seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa ahli yang lain. Timbalan Speaker, persidangan yang lepas saya pernah bangkit tentang anak menantu Pago rali ke luar negara. Masa itu saya diminta untuk tarik balik oleh Timbalan Speaker. Tetapi pada waktu tersebut masih belum lagi SPRM mengeluarkan pernyataan. Hari ini, waktu itu SPRM belum lagi mengeluarkan pernyataan bahawa Ahli yang berhormat, boleh satu persatu kah? Pendang pun mau berucap, Kotak Baru pun mau berucap, Kotak Melaka pun mau berucap, Arau pun mau berucap. Sila duduk dulu, jangan baju masa semua. Ketua Peraturan Mesyuarat 37.2. Saya baca, pengerusi boleh tidak membenarkan mana-mana ahli meminta penjelasan sekiranya Kota Baru tak perlu mengajar bagaimana Timbalan Speaker nak men-chairkan mesyuarat ini. Ya. Kota Baru tak payah ajar Timbalan Speaker. Ni Kota Melaka, you want to fight, go out lah. 36.5, seorang ahli tidak Menyebutkan nama ahli lain, also juga ada ringgit dengan apa yang Kota Melaka sebut. Okey. Timbalan Speaker, sekarang merujuk kepada peraturan yang mana itu. Ini tak ada kena-mengena dengan anak menantu. 36.6 kan? 36.5, 36.6, 36.12. Siapa Timbalan Speaker sekarang? Awak sudah diber Semua duduk dulu. Timbalan Speaker. Apa lagi? Okey, biar saya habis peraturan ini. Apa yang dibangkit atas peraturan sama? Puan Petua, selesaikan masalah. Kau tarik balik Kota Melaka. Apa yang dibangkitkan oleh Kota Melaka adalah tanya soalan. Beliau tanya soalan. Saya sudah kata apa yang ditanya oleh Kota Melaka sudah keluar tajuk. Kita bincang tentang beras untuk minta penjelasan kenapa sentuh menantu pula. Jadi kalau semua ahli-ahli yang berhormat hanya mau buat kacau, saya tidak akan benarkan pencerahan selepas ini. Jadi saya harap Kota Melaka boleh tarik balik tentang menantu sahaja. Timbalan Speaker, beri peluang kepada saya untuk berikan penjelasan. Tariklah. Anak menantu tak ada kaitan. Fatwa sudah dibuat. Ya. Itu telah melanggar arahan. Jangan ikut perangai Zionis Kota Melaka. Pendan, itu sangkaan jahat. Begitulah Malaysia. Kesombongan yang selalu didambakan berujung kena karma sendiri. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.